Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, kita dah sampai ke 7-Eleven di Hat Yai, Thailand. So kita akan buat video sedikit sebanyak tentang tentang 7-Eleven Hat Yai ni. Sebab barang dia tak sama macam 7-Eleven Malaysia tau. Okay, so kita tengok barang dia. So, barang dia banyak compare dengan yang Malaysia ni. Tadi dah sebelum datang tu kita dah buat survey apakah barang-barang yang viral. Kita ambil dulu. So di antara barang-barang yang viral adalah this one. Ini antara barang-barang yang viral. Ini coklat. Halal. Ya, ais ambil free. So tengok aiskrim dia orang banyak, tapi kena pilih kat sini ada yang halal, ada yang tak halal. So kena pilih betul-betul. Let's go, kita pilih. Ni pun dibayar juga ni. Orang kata sedap. Pisang dah kena pisang. Pisang sedap. Ni lah ya, ni pun viral. Tapi dia tak ada halal lah. Ada. Ni pun salah satu yang viral. Ni asam dia memang fresh. Halal apa? Halal lah ni. Halal. Tak apa halal pak. Tahi ada kena halal. Ke aku yang tak nampak. Tak halal. Kena tengok lah halal ke tak. Itu yang kau beli ni halal, tapi sekarang tak ada tanda halal lah. Itu yang ada tanda halal loh. Itu tanda halal. Oh ni ada, tak nampak. Okey ada. Okey ada tanda halal. So coklat ni kita beli lebih sikit lah, sebab isteri kita suka, anak-anak kita pun suka coklat tu. Lepas tu kita beli apa lagi ya? Strawberry mungkin boleh, cuba satu. Okay, so kita nak cari roti lah. Kau beli apa? Potong lah. Roti ni roti. Anak aku 4 lah. Oh, mana saja bos? Kacang tadi kita semalam tu kan? Kacang tadi tak sedap pak. Tak sedap. Banyak benda yang ada kat sini tak ada dekat Malaysia tak? So ramai yang akan datang ke sini untuk membeli belah di mana roti belah sini. Kau penipu je. Banyak, tapi kalau makanan kena check halal atau tak halal. Mana roti? Jil, mana roti Jil? Ni tadi.
Mana roti? Mana ada kau tipu? Đấy. Ini là mau có thôi. Ni roti halal ni. Kalau yang pandan habis ke? Dia habis lah sebab ini dia ada yang macam ni, susu, pandan dan tu sedap. Habis bosku, habis bosku. Oh, kan? Rasa lah. Aku ni marah ni. Semua benda habis. Sampai jantung tak berdetak. Semua kena check betul Semua kena check betul. Takut ada yang tak halal. Macam burger ni viral lah. Burger kau tak ni semua orang Malaysia ni. Orang semua orang Malaysia tengah beli burger. Sebab aku dengan bini aku tak makan lah burger. Apa yang kita nak beli? Dah tahu dah nak beli apa. Tahu dah mana nak cari lah. Ni gula macam ni banyak ke? Anak-anak suka ni. Tak sini lah. Berat nak bawa. Air ni banyak ni. Hello Kitty, tapi tak halal. Tak ada tanda halal. Tidak, kita dah beli dah. Sebab tanda halal tak boleh beli. So banyak lah. Kena cari satu-satu barang-barang yang tak ada dalam Malaysia. Sebab Indonesia tak ada. Macam air kan, kau tengok. Ini energy drink dia. Lama-lama tak pernah jumpa kan. Dia orang pun ada air ganja tu kat sini. Ada air ganja. Pelik dia orang. Ni air collagen, vitamin. Tapi tak tahu lah halal ke tak halal. Oh halal. Halal. Halal triban. So kita boleh cuba. Sebab dia halal, kita boleh cuba. Okay. Tapi rasa beri. Ini halal 60 kalori. Ini tak ada halal pula. Halal juga. Halal juga. 35 kalori. Okay, aku kurang sikit. Kita ambil ini lah. So ni memang jelly dia. Ni anak-anak aku suka ni. Aku suka ni. Mesti dia orang suka ni. So kita akan beli yang ini untuk benda itu. Ini halal. Yang halal tak? Kalau halal kita beli. Kalau tak halal tak beli. Ini tak halal lah. Halal lah bro. Yang ni tak halal.
Nama jelly tu tak halal. Tak pernah. Jelly juga takkan tak halal kan. Tengok yang kecil. Sekarang yang tak besar itu tak nampak. Betul lah. Tapi yang ni memang tak ada tanda halal. So tak ada lah. Tak ada tanda halal. Kita beli yang halal lah. Strawberry lah kita beli yang budak tu. Strawberry, okay? Strawberry beli yang dekat. Kan ada berapa kan? Tambah satu lah. 1 2 3. Ada 3 je. Nampak? Oh, ada 3 je tak ni. Halal lah. Halal. 3 juga. Lah, ada 2 lah. Ada 2 Okey, cukup. Lagi tak tahu beli apa. Nak beli susu tu, beli apa. Cukup tu. Oh, nak beli kat anak-anak aku make up sikit lah kan. Dia make up sikit untuk budak-budak tu. Dia orang suka hantam make up mama dia. So kita beli barang sikit. Kalau barang make up macam apa, macam ni lah, ni barang make up sini viral. Banyak yang viral tapi kita tak tahu barang perempuan. So kita beli lip balm je ke cukup lah. Tu budak-budak tu main pondok-pondok kan, lip balm kan. Kita cari lip balm. Aku pun tak kerti ke benda-benda ni. Aduh, mana lah pula lip balm. Mana pula lip balm. Aduh, pasal dah beli pula. Ni habis semua, habis. Aduh, tak pandai pula nak beli barang perempuan ni. Mana lip balm ni? Jahanam tu. Okey, surrender. Aku tak tahu mana satu lip balm. Hancur. Ingat nak beli bagi budak-budak tu. Ni apa? Oh, mahal. Mana lah lip balm? Ya tu. Mana lip balm? Akulah. Ish. Sini kot lah. Lip serum. Ni kot lah. Mungkin ni lah kot lah. Lip serum. Tapi halal ke tak? Pening balik. Dia nak beli sebab tak tahu. So okey lah. Tu je takut kita nak beli. Sebab kita tak tahu yang mana satu lip balm. Sebab tulisan dia semua tulisan ni tau. Kita nak tak pandai lah tulisan ni. Dia lip natural. Okay, lip natural. Natural Active Magic Lips. Tak mana nak tahu halal ke tak halal apa semua tak ada tulis. Okay, so that's all. Video kali ni nak tunjukkan surrounding 7-Eleven dekat Thailand ni, yang memang happening. Korang datang, korang kena tengok siap-siap apa barang yang viral, apa barang yang kena beli, sebab terlampau banyak barang dia. So itu saja video. Nanti kita akan jalan lagi untuk tengok sekitar 7-Eleven.
macam Maggi dia, tapi tak tahu halal ke tak. Tak pernah tengok pun ada. Okay, let's go. Kita dah nak balik lah. Nak tidur lah esok. Bas kita pagi. Bye bye.